Jelawat. Anda bersama saya, Nur Izzati Nasira binti Deadly, pengacara dari TVPSS Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat. Hari ini, kita akan melihat satu bidang yang membentuk masa depan dunia, iaitu STEM. STEM ialah gabungan dari sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang melahirkan pelajar berfikiran kreatif dan inovatif. Program mereka yang berpaksikan STEM ini untuk tahun 2020. Kenapa semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya meresmikan program ilmu eksplorasi STEM matematik dekat di hati bagi tahun 2026. Syukriya dan Walakum Belajar Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum, saya Farah Farisha binti Khairil Anwar, wartawan daripada TVPSS SMK Jelawat. Kini saya bersama Cikgu Kamarul Zaman bin Mamat selaku Guru Pengkanan Sains dan Matematik. Cikgu, saya ingin bertanya beberapa soalan. Soalan yang pertama, apakah tujuan Minggu STEM ini diadakan? Merancang dan melaksanakan program Minggu Eksplorasi Sains STEM ini adalah untuk menggalakkan ataupun menarik minat, mendedahkan pelajar kepada apakah aktiviti yang dapat dilaksanakan ataupun kerjaya yang boleh diceburi melalui kelas ataupun aktiviti STEM di sekolah. Apakah harapan cikgu terhadap para pelajar dalam mengaplikasikan ilmu STEM dalam kehidupan harian? Harapan saya lah dengan pelajar menyertai ataupun mengikuti program Minggu Eksplorasi STEM ini dapat menarik minat dan juga menyokong dasar kerajaan supaya 60% pelajar sekolah menyertai bidang STEM dan juga menjadi satu galakan lah, satu motivasi untuk pelajar melibatkan diri ataupun memasuki area STEM dan juga area TVET dan juga menjadi kerjaya mereka di masa hadapan. Salah satu projek pada hari ini ialah dari kumpulan Dua Permata. Boleh kamu ceritakan apa projek yang kumpulan kamu buat? Reka cipta kami yang bernama Static Robotic Arm ni bina sebagai simulasi untuk memahami reka bentuk dan fungsi asas tanpa melibatkan sistem pergerakan sebenar. Jadi, perkembangan teknologi dalam bidang robotik telah membawa kepada penggunaan meluas dengan robot dalam pelbagai industri. Melalui aktiviti seperti eksperimen, robotik dan reka cipta, pelajar dapat belajar secara lebih praktikal. Kesimpulannya, STEM bukan sekadar subjek, tetapi kunci kejayaan masa depan. Sekian dari saya, Nur Izzati Nasira binti Deadly, pengacara dari TVPSS Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat. Terima kasih.